Hai, hari ni bersama Najah pula. Kita nak cuba koci. Okay, kita cuba sikit sedap. Dia manis. Dia lebih kurang koci biasa. Tapi dia ada hint of ubi. Jadi lagi sedap lah. Satu hari, satu menu ubi leka, rasa kampung yang tak pernah hilang. Hari ni, kita guna ubi siap masak dari ubi leka. Tenang je sebab tak payah kupas, potong, rebus atau lenyek. Terus guna, ubi pun manis dan lembut. First, gaulkan ubi leka dengan tepung pulut dan santan. Gaul sampai dough jadi lembut dan senang dibentuk. Lepas tu, masukkan pewarna ikut suka dan udi dough jadi berbola kecil. Sapukan sedikit minyak pada kulit pisang, kemudian balutkan di bahagian bawah kuih koci supaya wangi dan tak melekat. Akhir sekali, kukus selama 15 minit sampai masak sempurna. Siap, lembut, wangi dan klasik, rasa kampung. Kalau nak cuba, boleh cuba gerak di bakery kita ubi leka. Beli 3 percuma 1 gerak di bakery sekarang.